Pernahkah anda terpukau melihat pelangi yang indah membentang megah di langit selepas hujan lebat, seolah-olah ia adalah jambatan cahaya yang menghubungkan syurga dan bumi? Momen itu bukan sekadar pemandangan yang menenangkan jiwa, tetapi menyimpan makna yang jauh lebih mendalam, sebuah janji purba yang terus berbisik kepada kita tentang kasih yang abadi. Dalam kitab suci, pelangi pertama muncul sebagai tanda ikrar suci setelah banjir besar. Tuhan berfirman dalam Kejadian 9:13, "Aku akan meletakkan pelangiku di awan-awan, itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi." Ini adalah sebuah pernyataan cinta dan komitmen, bahawa dia tidak akan lagi memusnahkan semua kehidupan dengan air bah, sebuah perjanjian yang kekal untuk semua generasi. Jadi, setiap kali kita melihat lengkungan warna-warni ini di langit, ia bukan sekadar fenomena meteorologi, ia adalah peringatan visual yang penuh kasih, pelukan lembut Tuhan kepada seluruh ciptaannya. Pelangi mengingatkan kita bahawa meskipun badai mungkin datang dan pergi, kasih setia Tuhan itu teguh, tidak pernah berubah, dan sentiasa ada untuk membimbing serta melindungi kita.